Okay guys, so hari ni Nisa nak share ada satu lagi games yang lebih kurang dengan games-games yang Nisa dah pernah share sebelum ni. Macam Colour Sword, Backfight, Bowman, Short Sky, Magic Car, Rich Tycoon, Golden Merge dan banyak lagi lah games yang Nisa dah pernah kongsikan sebelum ni. So dia lebih kurang sahaja. Kalau korang nak download, korang boleh gunakan link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni. Lepas tu Nisa dah sediakan juga kod dekat screen ni. And kalau korang nak cuba games-games lain yang Nisa sebut tadi, Nisa dah letakkan semua link dekat bawah ni. And video tutorial pun Nisa dah provide. Okay. So, untuk games Clear Blast ni, korang boleh nampak dekat sini. Lepas dah download, kita boleh login menggunakan Facebook dan juga Google. Okay guys, so korang boleh nampak dekat sini. Sekejap. Saya nak tunjukkan dekat korang. Okay, Nisa dah dapat RM4 cash hijau ni. Macam mana Nisa dapatkan adalah kalau korang download menggunakan link, so dia automatic akan isikan kod ni lah. So tekan kat situ. Tapi kalau tak automatic, korang boleh masukkan kod yang Nisa letakkan dekat screen ni. Lepas tu nanti korang tekan je button fill in. Dan korang akan dapatlah RM4 hijau tu secara percuma. Okay. Sebelum kita start, kita boleh tengok kat sini. Seperti biasa juga, kita ada dua withdrawal method. Cash hijau dan juga coins ni. Biasanya, untuk coins tak ada limit. Biasanya dia dalam 20 sen dah boleh withdraw dah minimum dia. Untuk cash hijau ni selalunya dia ada amount-amount tertentu dan akan ada task yang kita perlu buat sebelum kita boleh withdraw. Tu untuk cash hijau. Tapi untuk coins, korang boleh tengok kat sini 100,000 coins bersamaan dengan RM10. Kita tengok kat bawah, tak ada apa-apa. Okay, kita tengok dekat withdrawal method. Lebih kurang juga macam biasa, ada Touch 'n Go dan juga ada PayPal. So macam untuk games-games macam ni, selalunya Nisa memang akan withdraw kepada Touch 'n Go lah. And untuk coins biasanya tak ada limit. So untuk cash hijau ni, dia selalunya akan ada task. Cuma untuk games ni Nisa tak sure lagi macam mana. Kita pergi satu-satu kat bawah. Kita pergi dekat grand prize. So dekat sini, kalau tak silap Nisa ni ada lebih kurang macam games. Ada satu tu, 5 shell tukar kepada cash. Nisa tak ingat games apa. So mungkin arrow ni, mungkin ni andaian saja. So mungkin arrow ni kita boleh gunakan untuk mempercepatkan untuk withdraw ni. Okay. Sebab dia ada macam satu game tu yang kena kumpul scroll. Magic Car kot. Kalau Nisa tak silap. Magic Car. So untuk grand prize ni pun sama. Kalau kita dah pass beberapa level apa semua, nanti boleh claim lah duit hijau tu. Star reward, korang boleh tengok kat sini. Accumulate berapa star apa semua. Kita boleh dapat lah extra star tersebut. And then untuk mission macam biasa juga. Korang boleh tengok kat sini. Boleh tengok video, main games dan sebagainya lah. Okay, so ni daily task, dia akan refresh setiap hari. Dan untuk invite pun sama. Kita akan dapat star dan juga coins tu. Okay, so untuk kita nak main, in order to play the game, kita kena dapatkan yang ni. So yang ni kena kumpul lah. Dia akan auto refresh dalam beberapa minit. Tekan je button start game. Eliminate all bubbles. Got it. Okay, so kita tak ada masa ke apa tau. So just macam tu. And then next, ataupun kita boleh switch bola lah. So hijau. Kat sini. Okay, so dah settle satu level. So korang boleh tengok kat sini. Skor berapa dan berapa yang kita dapat. Okay, confirm. Bila tekan confirm, korang boleh tengok coins kita dah masuk dekat sini.
So, dalam masa sejam. 1 jam kita boleh renew yang flash untuk kita main games tu. So, boleh tengok dekat more levels ni. So, korang boleh tengok kat sini. Star ni kita boleh jual. So, korang boleh tengok. Sell star. Which 1 star bersamaan dengan 20 coins. So, kalau kata kita tekan sell star. Okay, so kita tengok sini. You can sell star after clearing level 30. When you sell, the level and stars are reset to 0. Okay, faham. So, kita kena reach level 300. Then, baru kita boleh jual kita punya star tu lah. So, kita cuba lagi. 1 level. Move left and right to adjust the launch direction. Okay, so kita kena adjust macam ni. Kita kena aim dekat purple tu. Okay, so kita kena buat sini. And there you go. Settle satu lagi level. So, confirm dah dapat lagi coins. Okay. So, korang boleh tengok kat sini. Nisa punya coins dah berapa. Collect all stars to claim. So, kita kena collectkan all star ni. Barulah kita boleh take out kita punya coins ni. Okay. So, Nisa bagi tahu awal-awal. Untuk method nak dapatkan points dia agak complicated untuk games ni. So, kalau korang berminat, korang boleh cuba sendiri. Tapi, ada lagi games-games yang lain yang lebih mudah daripada ni untuk pendapat Nisa lah. Macam Viewman tu okay. Korang boleh try Viewman, Speedman yang Nisa recommend lah. Viewman, Speedman, Color Lab, Color Sort pun okay. Good Card pun okay. Rich Tycoon. Lepas tu banyak lagi games-games yang okay deh. Ni pun bukan yang saya cakap games ni tak okay. Cumanya bila tengok daripada sini, ni review jujur So kalau nanti takut ada yang cakap Nisa tipu ke apa. So ni adalah review jujur. Nisa ulang balik. Untuk duit hijau, ni mungkin akan ada task diperlukan kalau korang withdraw. Untuk yang dekat sini pula, duit yang korang dapat 1,200 ni, kita tak boleh withdraw lagi selagi korang tak collect semua star ni. So, barulah kita boleh dapat ambil duit tersebut. So, ya, itu sahaja. Kalau korang suka, kalau korang berminat untuk download games ni, boleh, silakan, tak ada masalah. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.